Makan bola. Sedut juga. Assalamualaikum. Alright geng. Alhamdulillah geng. Hari ni 10 Ramadan, hari Sabtu. Kisahnya geng, aku masih lagi dengan haruan pada kapit hijau, soft rock heavy cover, dan juga set aku ni geng, Daiwa biru kesayangan aku. Alright geng. So hari ni aku pagi ni aku dah nak balik dah sebenarnya geng. Pada pagi aku keluar cari spot, cari ikan, tak ada samaran. Nak pergi spot kono nak besar-besar bas pun tak ada juga. So sampailah aku kat spot ni, kat tepi tu je geng. First cast atas motor aku cast, ada rezeki aku. So tu so itu dia, aku dah diaturkan rezeki kat sini. Jadi aku dah dapat 3 ekor geng kat sini. Tu dia dalam tu 3 ekor dengan soft rock yang sama. Alhamdulillah dalam masa 15 minit je kat spot ni geng. Nanti aku nak cari lagi. So geng, macam biasa aku ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton, dan juga selamat berpuasa geng. Jangan tak puasa. So aku nak sambung cast lagi, InsyaAllah. Dah ada strike 3 ekor ni. Korang layan dulu strike yang 3-3 tu. Tengok kalau ada strike lagi, adalah sambungan strike nya. Okay, stay tune. Jom sembat. Bismillahirrahmanirrahim. Try atas motor dulu. Alah, dia yang sambut baru turun. Puh. Wih. Bila dia makan? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku tak perasan geng. Astagfirullahaladzim. Baik geng, aku sampai sini. Aku nak try je atas motor, malas nak turun. Rupanya ada dekat tepi tu geng. Okay lah, rezeki aku mantap. Tapau. Allah Akbar. Alhamdulillah geng. Rezeki aku. Rezeki pukul berapa? 9.30 ni. First class kat sini. Aku tak nak turun motor tadi sebenarnya. Tu kat depan tu dia makan. Dia letup pun tak perasan. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga rezeki aku. Jenuh meronda-ronda mencari haruan. Sesudahnya kat sini barulah ada seekor makan. Syukur alhamdulillah. Celah-celah sawit. Panas pula ikan aku ni. Kesian dia. Rendam sini. Duduk sini ya, elok. Okey. Sambung mancing. Allah Akbar. Panas ni. Terdepan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Arwan, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, mana kau Arwan?
Takkanlah atas motor tadi je aku nak makan, atau aku nak kena duduk balik atas motor. Mari, 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 mari. Makanlah sofrok ni. Mari, 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 mari Harun, mari makan, makan, makan. Ai, ai. Oh, makan pun. Oh, sangkut teratai, sangkut kangkung. Alhamdulillah. Ada strike kedua, geng. Alhamdulillah. Tapi ini curut sahaja. Oh, ada kawan aku nak. Tapau. Ada kawan aku nak buat ubat. Saiz macam ni pun tapau lah, geng. Dah ada orang nak, aku tapau aja. Alhamdulillah. Strike kedua, geng. Pagi ni dekat spot yang sama. Mantap. Allah Akbar. Tapau dulu. Wih. Sekarang pukul apa, geng? 9.40. Aku dah keluar rumah pukul 7.30 pagi tadi. Pergi spot yang konon-konon je nak cari arwah besar-besar lah kot. Sampai spot sejam kas sunyi, sepi. Tak ada sambaran. Cuaca pun dah mula panas. Aku pun konon-konon kata penat lah, balik lah. Panas, geng. Dengan puasa ni. Sampai kat sini try lah kas. Alhamdulillah dapat 2 ekor dah 10 minit. Okay lah, geng. Aku nak sambung kas lagi. Kau stay tune, geng. Allah Akbar. Try sini, geng. Redup sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Cari strike ketiga kalau ada. Mari, mari, mari Arwan, mari. Kadang-kadang celah semak tu dia ada ikan. Cuma dia nak makan, tak nak makan je lah. Oh, kan? Ada. Oh, no. Aku dah kata dia celah semak tu memang ada punya. Oh, boleh tapau saiz ni. Alhamdulillah. Alright, geng. Strike ketiga. Haruan di persimpangan jalanan. Strike ketiga, geng. Syukur tapi semak dia dah makan. Aku nak balik dah tadi. Siapa sangka Allah gerakkan hati aku kas dekat sini. Tak apalah, tak besar. Tak apalah, saiz-saiz ni je. Permintaan orang pun nak saiz ni je. Aku pun on lah, apa lagi. Ni semua rezeki Allah. Allah dah aturkan aku kas dekat sini, geng. Ada 3 ekor. Apa? Takkan aku nak lepaskan balik, kan? Rugi lah. Alhamdulillah. Syukur rezeki. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Right, geng. Panis lah ni. Tak apa lah. Ada yang nak makan, kita layan je. Panas lah duduk situ. Susah pula duduk sini. Okey. Try cast lagi. Tadi aku cakap tepi semak tu ada barang, betul ada barang, geng. Tak apalah, tak besar. Kalau spot macam ni nalah di persimpangan jalanan, ingat senang dapat harum besar. Ini spot tumpuan kasta-kasta cilik. Kita tengok dek-dek je orang lalu. Sentiasa je ada orang lalu. Ni memang
tempat tumpuan kasta-kasta cilik. Dan ikannya kalau ada pasir besar lengan pun dah kira cukup baik tu. Allahu Akbar. Alright gang, aku sambung kas kat sini pula. Hari ni layan parik kecil-kecil je. Wih, saya nak balik ni. Try je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada, dia makan tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Parit yang kecil jangan disangka tak ada ikan, geng. Cuba dulu, pucuk dulu, gas dulu. Allah Akbar, lucut punguknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah ku kaburkan, geng. Parit yang kecil jangan disangka tak ada ikan. Tu nampak lucut. Apa hal si lucut ni? Sedap juga akhirnya. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa benda lah. Astagfirullahalazim. Takkanlah tumpul. Sakit bodoh. Ya Allah, ya Tuhanku. Entahlah. Mahal. Dapat seekor pun jadilah lagi. Yang tak lucut. Dah aku pujuk slow-slow dah tu, geng. Tak mau juga lekat. Kalau kena tak nak lekat. Kalau bukan rezeki, bertubi-tubi pun makan. Tak lekat. Macam tadi atas motor pun lekat. Tak nampak aku dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan, geng. Alhamdulillah. Kena sedut juga akhirnya. Alhamdulillah. Kalau kau tengok, geng, tak nampak dia tutup, geng. Ini kali dia menyedut. Alhamdulillah. Akhirnya naik juga aku strike ke 4. Mantap. Alhamdulillah, geng. Kau apa dah? 10.5. Wih, panas dah, geng. Makin panas. Makan dalam lah. Makan dalam tu. Tengok. Telan habis. Telan habis sampai ke tekak. Haruan mantap. Padu. Yang keempat. Alhamdulillah. Alright, geng. Alhamdulillah, syukur. Setelah berkali-kali aku lucut tadi, geng. Akhirnya adalah juga rezeki aku nak bawa balik ni. 4 ekor ikan haruan. So walaupun saiznya tak besar, tapi cukup memuaskan hati aku. Sebab memadailah untuk permintaan daripada sahabat aku ni. So, geng, alhamdulillah. Tengok, geng, spot macam ni jangan diabaikan, geng. Walaupun ikannya tak besar, tapi ada ikan. Ada ikan. So ikan kat sini banyak kuat menyedut, geng. Tak apalah.
Yang lucu-lucu tu bukan rezeki aku. Yang penting yang dalam jut tu dah jadi rezeki aku. So geng, pada sahabat-sahabat yang menonton dan kutukkan ribuan terima kasih sekali lagi. Yang masih belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Selamat berpuasa kepada semua sahabat-sahabat yang beragama Islam. So geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembat mata.